Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang ni saya berada di Maktab Muasim, Maktab 69 insya-Allah. Dan sekarang kita nak tengok apa persediaan yang telah dibuat untuk Dhuyufur Rahman di Maktab Muasim ni. Dan kalau kita tengok di luar, depan tu adalah laluan ke terowong. Jadi kita yang paling hampir dengan terowong lah insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita masuk di depan ni dia tengah ada pejabat, ada bahagian kesihatan macam klinik. Jemaah tiba-tiba nak cari Panadol lah, dia beli kat sini insya-Allah. Dan ni adalah tempat masak. Dia ada tempat masak di bahagian hadapan ni. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke dalam. Kita tengok aiskrim dah sampai dah, pakai aiskrim. Dan kita akan tengok suasana kemah Friday di dalam insya-Allah. Jom. Okay, alhamdulillah. Ni suasananya. Ni tandas. Ni tandas. Insya-Allah ada banyak tandas. Ni di Mina. Di Mina. Dan okey, kita nak tengok kemah kita. Ni suasana ni. Kita tengok dah orang kata 80 ke 90% dah siap dah nampak. Tilam pun dah disusun. Semua ni kemah 3D. Kemah 3D di hadapan lagi insya-Allah. Ini adalah kemah Wira Sarjana. Okey, ni Min. Dan insya-Allah kemah 3D di baik, insya-Allah ni kemah 3D. Insya-Allah ni kemah 3D. Kita akan berada di sini sampai hujung mana lah, lelaki dan perempuan. Dari hujung ke hujung insya-Allah. Okey. Ini suasana kemah Mina. Dan dia ada sediakan tempat letak barang. Dan sekejap lagi sudah kat atas ni. Ada aircon. Blower pun ada. Lampu. Dan alhamdulillah semua pelak dia pakai pelak Malaysia. InsyaAllah.